Okay, nampak ke? Okey, nampak. Nampak. Okay. Yang So, lain nampak ke? okay. Nampak Puan. Okay. Sebab saya hari ni kita akan belajar tentang Excel. So saya buat saya punya nota pun menggunakan Excel. Okay. Excel like ABC. Ni semua ni adalah button-button. Okay. Yang ni saya tak ajar lah untuk hari ni. Sebab saya nak perkenalkan yang lebih basic saja dahulu. Okay. Kita start dengan basic Excel. So apa dalam basic Excel yang saya akan terangkan ni adalah ribbon-ribbon ataupun fungsi-fungsi yang ada dekat dalam Excel ni yang perlu anda semua tahu. Okey, apa nama yang atas ni, file, home, insert, ni semua ni, ini adalah nama dia tab. Okey, kalau anda join mana-mana event ke apa kan, okey, dia orang akan cakap kita open tab view. Okey, so kita pergi kat tab view macam tu. Ini nama dia tab. Okey. Tab file ni ada untuk new file, open file yang sedia ada. Okay. Selain daripada itu, selain daripada Excel biasa ataupun worksheet biasa, Excel juga ada monthly personal planner ni macam calendar, ada Gantt chart planner. Okay. Ini simple Gantt chart yang untuk projek-projek yang korang boleh masukkan. Okay. Selain daripada tu, Excel juga boleh save as PDF. Okay. Kalau yang untuk lebih advance, boleh pergi ke option ni. Dekat option ni, contohlah macam yang saya dah buat ni kan. Saya hilangkan sheet bawah ni. Betul tak? Siapa yang nampak kan? Bawah ni tak ada sheet. So saya pergi dekat Excel option tadi. Pergi kat advance. Okay, dekat sini kita boleh cuba. Boleh jangan takut-takut. Just tekan je mana yang korang rasa nak tekan. Contohlah macam formula bar yang ni Kalau contoh ni show formula bar. Okay, atas ni. So bila kalau saya antik je, nanti formula bar kat atas ni di-hide kan. Macam tu. So kalau macam kata nak buat simple system pun boleh daripada sini. Sebab kita boleh sembunyikan apa yang tak perlu tu. Mana tadi? Kat mana? Okay, sini. Contoh macam yang sheet tab ni kat bawah ni. Saya antikkan unshow untuk sheet tab ni. So bila saya tick sheet tab ni, ada bawah ni. Sheet tab ni ada kat bawah ni. Okay, so saya tak nak nampak sheet tab tu. So saya hidekan sebalik. Kalau saya cakap laju bagi tahu sebab saya memang biasa cakap laju. Okay. Next, group. Group ni kat mana? Group ni dekat setiap tab ni ada group. Okay, contoh ni group font. Okay, ni group font. Yang ni pula group alignment. Okay. So ni group-group ni adalah anak kecil dalam setiap tab ni. Okay. Selain next ribbon yang ni, yang icon-icon ni. Ni nama dia ribbon. Okay, icon-icon ni icon conditional formatting. Itu nama dia ribbon. Okay. Yang ada kecil-kecil ni semua ni, itu nama dia ribbon. Okay, untuk yang ni semua tahu kan? Kalau ni nama dia apa? Cuba teka nama dia apa? Adakah saya masih bersama anda? Okay, ni nama dia row. Okay, ni row. Ni column. Okay, yang panjang-panjang ke bawah, column. Kalau memanjang ke kanan atau ke kiri adalah row. Okay, kalau satu saja. Ini. Satu saja nama dia apa? Cell. Cell. Okay, satu saja nama dia cell. Kalau banyak-banyak macam ni, nama dia? Nama dia? Nama dia range. Okay. Okay. Ini basic saja. So, ini yang anda perlu tahulah. Okay. Okay, so next kita akan pergi ke insert data from screenshot. Siapa pernah cuba?
Siapa pernah cuba insertkan data daripada screenshot? Pernah tak? Okay, ni saya nak ajar Contohlah, kita dapat satu gambar ni macam ni gambar ni daripada YouTube, daripada Google, okay. Anda tak perlu susah-susah buat salin satu-satu. Okay, contohlah salin satu-satu ni. Tak payah. Tak payah, kita dah mudah sekarang ni. Okay, so saya akan screenshotkan gambar ni dengan cara menekan button window. Okay, tekan button window, shift dan S. Okay, tengok dia caranya. Nampak tak? Saya akan dapat screenshot. Nampak tak cara saya? Nampak tak? Nampak tak? Puan Aziz, cuba buat semula. Buat semula, tak nampak? Tak nampak, saya kena screen entire kot. Sekejap Tapi akan banyak sikit lah kalau screen entire. Okay, saya buat lagi sekali Saya akan screenshot gambar ni. Cara dia dengan tekan window. Ni win ni maknanya button window. Tahu tak button window macam mana? Kalau dekat keyboard tu, banyak tak? Ni button ni. Ni button, nama button ni adalah button window. Okay. So klik button window, anda tekan shift, Windows dan S. Akan keluar screenshot ataupun snipping tool. So bila ada snipping tool ni, just copy je. Kita ada gambar dia dah masuk dekat snipping tool ni. Okay, cara nak kopikan gambar ni daripada gambar masuk ke dalam Excel. Cara dia dengan tekan, pergi dekat tab data. Lepas tu daripada data tu pergi ke from picture. Okay, data ni saya kena klik salah satu cell. Okay, data from picture. Picture from clipboard. Okay, so dia akan analyze kita punya gambar tu. Okay, take time sikit. Mohon bersabar sikit. Bolehlah tengok YouTube ke apa ke. Okay, dah dapat. Nampak tak? Nampak tak table kat tepi ni? Sama tak? Kalau rasa tak sama, contohlah macam ni kan, yang merah-merah ni maksudnya tak sama. Okay, so macam akan ada contoh macam ni kan. Satu, so kita boleh tukar je. Edit je kat sini. Satu, dia dot dia koma tu diganti dengan dot. So kita letak koma. Just accept. So ni pun sama. Dan seterusnya. Ini okay, accept this one. Ini 690. Nampak Pak Ruzi? Saya tengah buat apa? Ada nampak. Okay. Kalau tak nampak bagi tahu tau. Dia lambat sikit. Dia tak keluar lagi. Tak keluar yang warna merah tu ke? Dia keluar. Keluar. So saya tengah edit ni, dia nampak? Okay. Okay. Nampak? Alright. Good. Banyak sikit lah nak diubahkan kan. Sebab dot semua dia, koma dia gantikan dot. So, okay. Ni okay. Ni okay. Okay. Kalau kata semua dah okay, dah lebih kurang je sama kan dengan yang gambar ni. So kita terus tekan insert data. Okay. Saya tekan insert anyway. So nampak? Dia dah keluar. Tada! Nampak tak? Sama tak dengan gambar ni? Sama kan? So tak payah susah-susah kita nak type satu persatu. Okay.
katakan kita dapat gambar daripada ketua kita. Ketua cakap, okay, Ruzi, tolong masukkan data daripada gambar ni. Puan Ruziana pun pening, macam mana nak masukkan, banyak kerja ni kan. So tak payah susah-susah, just screenshot, masuk dekat type data tadi, data sini, from picture, okay, picture from clipboard. So itu je. Ulang semula, pergi dekat data ni, from picture ni from picture clipboard, ataupun kalau file tu kita dah download dekat dalam kita punya PC, kita boleh pergi ke picture from file. Okay, so kita boleh pilih lah kita punya file tu dekat mana. Okay, contohnya dekat download ke kat mana, kat desktop ke kat mana-mana yang korang simpan. Okay, so saya boleh pergi ke next.